Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada teman-teman yang hadir pada malam ini, kita raikan awalnya ceramah utama hari ini Ustaz yang berhormat Ustaz Fadli Syari, sahabat lama saya. Dia ni kalau dalam handphone saya save nombor dia, Ustaz Fadli, Setiausaha Media, Menteri Besar Kelantan. Maknanya lama kenal tu. Dia urus kadang ceramah di Kelantan dan sebagainya. Kan? Orang tokoh yang hebat yang kita nanti malam ini, apa yang berlaku dalam Parlimen Malaysia, kita nak dengar daripada dia. Sama dengan kita, tuan rumah Ustaz Abdullah, Ustaz Dolah, ayahanda Ustaz Dolah ni, saya ni resident artis dia. Sebab dia dah sign agreement. Cuma saya harap dengan dia tu yang saya cakap, Ustaz jangan pula kerjasama dengan polis, tambah lagi kes di Johor. Dia kata nak kerap lagi kan. Sama dengan kita, teman-teman ketua bahagian, teman-teman YDP PAS kawasan, juga sebentar tadi mengisi pentas Datuk Isa yang merupakan sekarang ini sebagai Setiausaha Bersatu Negeri Johor. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, malam ini insya-Allah saya mengambil dalam 40 minit. Saya nak bercakap benda-benda yang penting kerana esok pagi saya akan berdepan sambung kes bicara mahkamah. Saya sebenarnya lupa ada kes. Tadi sambil duduk-duduk, Peguam Rafiq mesej, esok jangan lupa. Memang dah lupa. Tadi baru ingat kan. Yalah, tapi kes ni dia tak ada masalah. Sebab kita hasilkan adik yang ngurus ni Peguam. Kita dah bagi-bagi kerja. Buat masalah saya, selesai masalah Rafiq. Kalau kita bagi buat masalah pun dia tak pandai buat masalah tu. Jadi kepada semuanya, malam ini saya nak bersyarah 3 perkara penting. Perkara pertama ialah berkenaan dengan perkembangan terkini. Saya memandu sorak. Pertama sebab bos jebat yang selalu teman saya, bendahari bahagian dia meninggal dunia. Bendahari cawangan dia meninggal dunia. Dah susun tadi tukar beberapa kawan untuk iring dan bersama. Namun, petang tadi lari sekejap naik Kuala Lumpur. Kerana, macam mana nak sebut? Saya tengah cari sebab ni poin yang baru. Besan menteri nak jumpa. Ini kes anak menteri baru ni. Saya dah kata saya tak nak campur. Tapi nak buat macam mana? Takdir saya tercampur. Saya tak nak campur. Kamu panggil nak rampas handphone saya dekat Brickfield. Saya dah kata jangan. Kan? Kes yang kedua saya akan cuba mengulas yang supaya saudara faham ancaman terkini. Bagaimana Raja-Raja Melayu sedang diancam oleh kerajaan hari ini dan bagaimana Islam diperkudakan isu Islam itu. Saudara kena faham berkenaan dengan Menteri Umum garis panduan tu, apa cerita di belakang dia sebenarnya. Dan sudah tentu sebelum kita berpisah, saya akan bekalkan saudara dengan beberapa pendedahan terkini berkenaan dengan sakau rasuah dan kali ini ia melibatkan nyawa rakyat. Semua dokumen yang saya akan sebut ini saya telah naikkan di muka buku saya. Jadi semua kena nak tengok bahan bantu mengajar yang saya sebut hari ini, boleh pergi ke muka buku saya.
Kita tak boleh sebut terus Facebook sebab nanti TikTok Harakah Daily kena ban. Yang saya sebut tu yang tak boleh sebut lah. Dia muka buku. Pergi type Cekgubat. CHEGUBARD. Follow. Semua dokumen ini kita naikkan sebiji-sebiji. Dan saudara, cuma saya tuntut keberanian nak buat apa? Klik, share, sebar. Tak payah dedah. Belum pernah ada orang kena penjara sebab klik share lagi. Belum pernah. Tapi kalau berani, tulis mula. Tu hebatlah. Kan? Saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Esok pukul 11.30 pagi. Ini terus jemput Harakah. Di Balai Polis Dangwangi. Ibu kepada seorang wanita yang menjadi sensasi kerana pendedahan anak menteri akan membuat laporan polis. 5 bulan lepas, saya dapat. Bukan saya minta, saya cari, saya gali. Tidak. Saya dapat 5 bulan 1. Saya dapat 2 laporan polis. 1 laporan polis berkenaan dengan seorang budak perempuan buat laporan di mana anak menteri serang dia dan paksa gugur anak. Laporan polis. Dan dalam muka buku saya dengan bukan setakat report, nombor report, semua ada. Laporan polis kedua ialah satu orang budak lelaki di mana dia pemilik rumah, iaitu sepupu kepada budak perempuan ni lepas dia mengandung, dia telah lari daripada mak bapak dia, pergi duduk rumah mak saudara dia. Lelaki anak mak saudara dia tu pun buat laporan polis kerana turut dipukul dan diancam bunuh. 2 laporan polis. Kerana anak menteri serbu dan nak bunuh. Sama ada dia melakukan hubungan atau tidak, dia ada anak luar nikah ke tidak. Daripada segi hukum itu memang sudah termaktub. Undang-undang negara juga ada undang-undang syariahnya. Tapi bagi saya tak nak campur. Saya terus nak pergi buat laporan polis sebab ini kes pasal ugutan apa semua ni kan. Tapi akhirnya 6 hari bulan di depan Balai Polis Dangwangi, saya umumkan kepada wartawan, saya tak jadi buat laporan polis. Kenapa wartawan tanya? Sophie tanya, kenapa? Kau dah panggil tak nak buat report pula? Saya kata sebab saya nampak macam ada ruang. Ruang pertama ialah ini sekarang ni tengah bertanding dalam PKR. Bulan 5 ni nak bersaing. Anwar sedang siapkan Saifuddin untuk sekali lagi lawan Rafizi. Dan dokumen semua berkenaan dengan Saifuddin ni bocor daripada dalam PKR sendiri. Saifuddin sedang berdepan 2 musuh. Musuh pertama, geng Rafizi. Musuh kedua ialah geng-geng taksub anak penjilat Anwar Ibrahim, tetapi dia merasakan lebih baik dia pergi daripada Saifuddin pergi. Untuk nasib, kalah Rafizi, dia jadi timbalan presiden. Contohnya macam Gol dan Gincu ni siapa nama dia? Fahmi Fazil. Kerana itu, bila saya tak jadi buat laporan polis, yang mengarahkan polis untuk panggil saya pula soal siasat, kerana kes berkaitan kes ini ialah kem dan geng pegawai Rafizi, pegawai Fahmi Fazil. Dia nak saya spark juga isu ni. Saya kata, okey baiklah. Masalah dah selesai. Perempuan ni pun dah tarik laporan polis. Saya anggap benda tu selesai lah. Kan? Sebagai seorang manusia, kita tak lari daripada kesalahan. Kita berdepan dengan orang, walaupun orang ni kadang-kadang jujur, bukan kadang-kadang, memang sentiasa zalim. Saya nasihat diri saya. Saya kata, kita ni manusia.
kalau kita berdepan dengan anjing, jangan buat perangai anjing. Contohnya anjing tu woof woof, kita pula kau bising gonggong aku. Kita pun sama merangkak woof woof, anjing pun terkejut. Siapa anjing? Kan? Ataupun anjing gigit kita. Kita marah dengan anjing, kita gigit balik anjing tu. Tak boleh. Kita manusia, jangan jadi anjing. Samalah dalam kes ini, saya menganggap bahawa ada sempadannya. Kita perlu bersikap manusiawi itu harus letak di depan. Maka saya tak campur. Tetapi saudara, saya dah diam. Bila saya diam, kes ini senyap. Yang menyebabkan kes ini meletup apa dia? Yang menyebabkan kes ini meletup bila Ketua Polis Negara datuk nikah kahwin umum. Tak jadi masalah sebab pasangan ni dah menikah luar negara. Jadi orang ingat balik kes ini. 3 hari selepas itu. Dia dah diam dah. Orang ingat. Jadi orang petikai. Macam mana sijil nikah luar negara macam mana kan. Akhirnya 3-4 hari senyap balik. Datuk nikah kahwin sekali lagi beraksi. Mengatakan apa? Saya dah sahkan sijil nikah. Saudara, tak ada kena-mengena dengan sijil nikah. Yang kena-mengena sekarang ni ialah laporan polis yang pertama berkenaan dengan kes ugutan, jenayah, cubaan bunuh. Ni serius ni, cubaan bunuh. Saya dah senyap. Ketua polis pun hilang air dah nak bakar kes ni kan. Sebab semua orang nak bunuh Saifuddin. Saya bagi tahu saudara. Kan? Kerana itu Saifuddin pun melanun kena agak-agak orang marah. Sama-sama lanun ni berebut. Maka apa yang berlaku ialah datuk nikah kahwin kata dah buat pengumuman sijil sah. Dia nikah luar negara. Kan? Maka benda ini akhirnya senyap. Dia buat laporan polis pula ke atas Cik Gubat. Kerana kononnya saya yang pertama bercakap kes ini. Yang saya pun tak tahu apa salah saya. Akhirnya, saya kena pergi serah handphone dekat balai polis Brickfield. Saya jadi marah. Maka, keluar, tanya kawan-kawan wartawan, saya doa. Saya dah cuba bersikap manusiawi dalam kes ini. Saya doa kes ini besar dan jadi sesuatu dan akhirnya boleh memunahkan kerajaan ni. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Saya nyamuk. Tapi akhirnya semalam saya dapat dihubungi oleh keluarga perempuan ini. Rupanya kejadian serangan itu betul. Dan hari ini perempuan ini sebenarnya selepas kejadian dia berlindung itu dah pecah apa semua. Akhirnya dia bersetuju bila dapat tawaran. Akhirnya dia bersetuju nikah. Maknanya apa? Maknanya Ketua Polis Negara menipu. Datuk nikah kahwin menipu. Itu satu. Kedua, saudara, budak perempuan ni diputuskan hubungan dengan keluarga. Sebuah rumah di Selangor, dia dikepung dan didudukkan di situ. Semalam, dia berjaya hubungi mak dia. Dan dia beritahu, dia tak boleh hubungi siapa, dia dikurung dan dia dipukul. Semalam, dia tumpah darah. Dia kata dia mungkin gugur, tapi dia tak dapat rawatan sampai panggilan telefon tu dibuat. Saudara, saya terkejut. Mak dia ni, keluarga dia datang, rupanya dia orang susah. Dia orang susah sangat. Malah bila dia susah sangat tu, akhirnya saya tanya dia, makcik, okey, kita ni susun pergi buat report apa semua. Makcik boleh membaca tak? Tak boleh. Saudara, akhirnya kerana tu saya kata, okey, nampak keadaan ni kritikal, ada orang pun ikut dia, cuba ni dia.
Kerana itu pasukan yang 2-3 orang yang ikut saya selalu ni, kau duduk luar pintu makcik ni, kau jaga dia, besok kita kenduri, kita letupkan kes ini. Ini bukan soal pribadi, bukan soal drama swasta, slot Samarinda TV3. Tapi soal dia ketua polis negara boleh bekerjasama dengan benda mengarut macam ni. Ini apa? Kalau anak Pak Leh, anak Rafi, anak Siva, anak apa namanya ni, Wong, ugut orang, polis datang, tangkap terus. Ini laporan polis, section, boleh tangkap, boleh reman. Ini anak menteri. Ini bukan cerita Hindustan. Ini Malaysia. Kerana itu, saudara, negara ni dalam keadaan sangat teruk. Sangat teruk. Hari ini, saya dihubungi paling tidak oleh 3 orang. Orang biasa, bukan orang politik. Saya kata, mana dapat nombor telefon saya? WhatsApp group. Saya kata, kenapa? Hantar. MC panggil. 2 orang. Seorang lagi polis panggil. Saya kata, dia nyata tak kesalahan? Tengok kesalahan kerana apa? Kerana kritik Anwar Ibrahim. Ini apa ni? Negara ni nak jadi negara apa? Negara ni dah hancur. Segala sudut perundangan diperkuda sebegitu rupa. Dalam keadaan pentadbiran ekonomi tunggang langgang. Tapi kau nak senyapkan rakyat, kau nak jerut rakyat. Kerana itu, saudara, semua ada peranan. Maklumat kena sebar. Jangan takut. Kan? Kena mula balik daripada awal. Macam mana kita mula gerakan awal. Sekarang ni dah mudah. Ada maklumat daripada Facebook pimpinan. Print, cetak, sebar. Tak boleh tunggu lagi. Ini dah tanggungjawab, saudara. Ini dah tanggungjawab. Tak boleh tunggu lagi. Ya? Sebab orang tanya, kenapa ceramah? Lambat lagi pilihan raya. Gunalah media sosial. Saya bagi tahu. Malaysia adalah negara pertama dalam dunia paling tinggi diisytiharkan oleh pentadbir, admin, pengurus TikTok ni. Malaysia paling banyak. 3,000 lebih setahun untuk padam akaun orang. Itu belum masuk turunkan video-video. Itu padam akaun saja. Ha? Saya dalam Harakah Daily, kadang-kadang kita pun nak perasan juga popular. Tapi naik sampai, supilah tukang report. Okey, Cikgu Bat, ini kali betul-betul boleh viral. Berapa bi? 100,000. Waktu 200,000. Saya tak boleh lebih. 300-400,000 padam video. 300-400,000 padam video. Mengarut. Kan itu kita kena bergerak. Gunakan segala media sosial ini. Betul Yahudi lanatullah buat. Tapi kita kena guna benda tu. Sebar luaskan. Jangan tengok simpan. Ada dalam grup keluarga, grup apa. Kena sebar. Video-video, penerangan-penerangan. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Faham. Selesai bab pertama. Masuk perkara kedua. Islam, Raja-Raja Melayu, Bumiputera, semua benda diikat dan dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Jamin dalam Perlembagaan Malaysia. Saya pernah berada dalam pentas DAP. Malah saya antara penceramah yang paling popular di kalangan. Masa dulu nak percaya penceramah Melayu, DAP nak pakai, sayalah orang dia. Hujah saya ialah, tuan-tuan, orang Melayu jangan takut dengan DAP. Kenapa? Orang Melayu dimomokkan oleh UMNO. Nanti DAP akan mansuhkan Islam, DAP akan mansuh Raja, DAP akan mansuh Bumiputera. Tuan-tuan, semua benda ini telah dijamin dalam Perlembagaan Negara. Masa tu. Raja jamin dalam perlembagaan, semua jamin dalam perlembagaan. Tapi hari ini saya bagi tahu saya salah dan saya minta maaf. Kenapa? Betul dia dijamin oleh perlembagaan,
tapi perlembagaan bukan kitab. Perlembagaan bukan Al-Quran yang tidak boleh dipinda. Mereka ada 2/3, mereka boleh pindah. Siapa saja yang ada 2/3 dalam Parlimen Malaysia, Dewan Rakyat, boleh pindah perlembagaan. Daripada muka depan sampai muka belakang, boleh dipindah. Boleh dipindah. Maka, macam mana mereka dapat 2/3? Saudara, sekarang pertama sekali ancaman kita ialah persempadanan semula. Wakil DAP dalam Parlimen baru ni, DAP Aikeroh rasanya, bangun. Sekali lagi tekan kerajaan harus segerakan persempadanan semula. Persempadanan semula yang terakhir dibuat secara penuh ketika Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. UMNO, Barisan Nasional kalah teruk kursi-kursi. Ketika itu kursi-kursi Melayu kerana swing reformasi itu kuat, maka tahun 99 mereka dapat amparan. Banyak PAS menang ketika itu, banyak kursi-kursi Melayu. Maka tahun pilihan raya 2004, sebelum 2004 telah dibuat persempadanan semula. Hasilnya Pak Lah telah mencapai pencapaian paling baik. Dia menang paling banyak, paling baik kursi untuk UMNO Barisan Nasional pada ketika itu. Kerana mereka telah mengubah sempadan dan memenangkan kerajaan. Memang boleh atur. Memang boleh atur. 2004 boleh buat, menang besar. Maka hari ini mereka nak catur persempadanan semula. Dua perkara. Pertama, mereka akan pecah kursi-kursi yang bawah 100,000 padam. Atas 100,000 mungkin akan pecah. Bawah 100,000 kawinkan, atas 100,000 pecahkan. Contoh, kawasan-kawasan Bukit Bintang pecah sebab Bukit Bintang pengundinya 200,000. Pecah. Pecah bukan pecah dua. Pecah berderai pun DAP boleh menang lagi. Kursi seputih pecahkan. Putih A, seputih B. DAP menang lagi. Kursi Bangi pecah. Bangi Selatan, Bangi Utara, DAP menang lagi. Kursi Rasah pecah. DAP menang lagi. Kursi-kursi ini, saudara, akan menyebabkan pertambahan kepada puak chauvinis ini sekurang-kurangnya 20 kursi. Kursi-kursi Melayu, contohnya Larut, contohnya sebelah menyebelah ni, apa namanya ni, Tanjung Karang dengan Sabak Bernam. Kursi ni campur dua, baru 120,000, 110,000. Maka kursi-kursi ni dia padam, cantum. Padam, cantum. Orang Melayu akan hilang sekitar berbelas kursi seluruh negara. Orang Melayu hilang berbelas, mereka tambah berpuluh. Saudara, mereka boleh dapat tak 2/3 dalam Parlimen? Boleh ke tidak? Cikgu Bat, takkanlah rejim ini jahat sangat macam tu. Takkanlah mereka nak susun. Saya bagi tahu saudara, siapa yang nak buat persempadanan semula ni? Yang nak buat persempadanan semula ni, nama dia yang agensi tukang laksana, nama dia SPR. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. SPR. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. SPR selama ini ada 7 board director, 7 peneraju. Selama ini orang yang duduk dalam SPR ialah pegawai-pegawai kerajaan yang memahami dan ada jiwa memahami kontrak sosial menstabilkan Malaysia. Tapi sekarang siapa? Saya perkenalkan 2-3 watak dalam itu. Timbalan pengerusi SPR, siapa dia? Profesor Azmi Sharom. Siapa Profesor Azmi Sharom?
orang yang telah membuat affidavit, terlibat membuat affidavit yang menyebabkan kes mahkamah, yang menyebabkan kalimah Allah boleh digunakan oleh selain daripada agama Islam. Siapa dia? Timbalan SPR. Kedua siapa? Datuk Lee Bipang. Siapa dia tu, cikgu? Dia ni ialah board director Tokek Ahli Korporat Genting Berhad. Genting tak jual silomak dah. Genting syarikat judi, walaupun baru ni kerajaan Malaysia bagi anugerah halal kepada Genting. Tapi Genting syarikat judi. Ada pula wakil-wakil NGO yang terkenal dengan gerakan liberal dan pluralnya. Saudara rasa jahanam tak persepadanan semula ini? Jahanam. Maka mereka boleh pindah. Tapi belum pindah lagi. Saya petik Perlembagaan Negara, antaranya ada tertulis dengan jelas bahawa agama Islam adalah agama persekutuan. Agama persekutuan, agama utama. Kedua, agama lain bebas diamalkan dan malah kena dilindungi. Tetapi syaratnya apa dia? Tidak boleh dakwah, perkenal, promosi, sebar dakwah agama lain di kalangan orang Islam. Termaktub dalam Perlembagaan Negara. Termaktub dalam Perlembagaan Negara. Tapi saudara, sebaik saja mereka menang kali kedua. Mereka belajar kemenangan mereka yang pertama. Kali ini mereka terus buat dengan lebih kurang hajar, biadab, jahat. Menteri Kementerian Belia dan Sukan diberi kursi kepada DAP. Tanpa menunggu lama, belum melalui belanjawan yang pertama, dia telah menyalurkan duit daripada kementerian kepada sebuah agensi. Bukan NGO, agensi di bawah Kementerian Belia, nama dia Impact Malaysia. Peruntukan mewah untuk buat apa? Jom ke gereja. Dibuat iklan-iklan dalam bahasa Melayu. Disebarkan melalui TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Maksud dia apa? Dia nak cari anak muda Melayu, Islam untuk dibawa ke gereja. Saya bangkit, saya dedah, saya buat laporan polis. Dia tuduh saya fitnah. Tuduh saya dalam TV3 fitnah. Terang-terang nama saya kerana Cikgu Bah telah memfitnah. Apa yang saya fitnah? Mujo, Alhamdulillah, istana berbunyi di Selangor. Majlis Agama di Selangor pun bercakap. Maka program tersebut ditangguhkan. Bukan dibatalkan, tapi ditangguhkan. Mana program itu ada tak? Adalah. Sesedari mereka sedang memasang ranjau. Mereka sedang menyusun semua. Menteri Belia dan Sukan ini, Musa Hassan, berucap ketika dia tulis buku Becoming Hana, berkenaan dengan perjuangan dia menegakkan negara Kristian. Sistem Kristian itu harus dipakai dalam negara ini. Maka dia saman Musa Hassan. Akhirnya, baru 2 minggu lepas, 3 minggu lepas, dia kalah saman Musa Hassan. Maknanya apa yang disebut oleh Tan Sri Musa Hassan, bekas Ketua Polis Negara, betul. Tapi saya tak nak komen, saya nak tunggu laporan ataupun penghakiman bertulis. 3 hari lepas, Hakim Arziah Muhammad Apandi telah keluarkan laporan penghakiman bertulis. Saudara tahu atau tidak? Hakim telah menyatakan ya, Hanayo merupakan evangelis. Tahu tak evangelis ni apa? Pendakwah yang tujuannya untuk mengkristiankan orang bukan Kristian. Itu belum tunjuk laki dia lagi siapa. Yang saya dah dedahkan sebelum ini. Benda ini, saudara, ancaman ini ditambah dengan sikap plural Anwar Ibrahim yang bercakap ikut suka. Contohnya, dia telah fitnah pemuda sampai
Pemuda Al-Kafi pun difitnah oleh Anwar Ibrahim. Dia sebut apa? Dia kata, saudara kena faham tau, benda ni tersusun dengan rapi dan bukan saja lontaran-lontaran. Dalam satu perhimpunan kerajaan, di Putrajaya, dulu sebelum ni di kompleks kerajaan, memang semenjak daripada zaman Tun Razak, ada himpunan pegawai kerajaan, himpunan bulanan. Selalu himpunan bulanan ni bercakap soal dasar kerajaan, soal polisi, soal politik. Tiba-tiba sampai Anwar Ibrahim, dia boleh sebut yang saya tak faham kenapa dia perlu sebut. Dia mengatakan bahawa, agama ni kita jangan keliru. Contohnya pemuda Al-Kafi, kan? Ketika itu belum Islam dan pemuda Al-Kafi ni Kristian. Anwar Ibrahim, kamu tahu atau tidak, Kristian itu kitabnya ialah Bible. Bible. Dan bukan Injil. Bukan Injil. Dan agama Tauhid ni semenjak Adam dan perlengkapnya adalah Muhammad. Kita tidak pernah lari daripada satu garis Tauhid mengesakan Allah. Maka Anwar telah memfitnah Al-Kafi. Saudara, kenapa benda ini dilontarkan? Sebab dia nak kita jadi seperti tempat lain. Di sini Islamnya terpelihara. Maksud saya apa? Kalau kita boleh mengiktiraf Kristian sebagai pengikut ataupun orang yang mengikut Injil, maka kita iktiraf Kristian itu ahli kitab. Kalau kita iktiraf Kristian itu ahli kitab, maka halal sembelihannya. Maka apabila anak kita besok bawa balik, bapa, saya bawa balik Joseph Nak buat apa Joseph ni? Nak kahwin. Joseph ni agama dia apa? Kristian. Tak boleh lah kau nak masuk Islam lah dulu. Tak. Noah Ibrahim Koba, dia ni ahli kitab. Sama dia, Injil. Saudara, plural sekular ni dah mengarut sangat dalam gerakan Islam. Dalam menjahanamkan pemikiran rakyat Malaysia. Saudara, sampailah ke bab panduan. Panduan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. Saudara, 2 tahun lepas, video budak-budak Melayu dalam TikTok apa semua, ingat tak? Budak-budak Melayu seronok ikut perarakan Taipusam, dia laksama wel dia. Video tersebar, Menteri Agama diam. Banyak kes tersebar, Menteri Agama diam. Menteri Agama ni, Menteri Agama paling tak guna, memang minum air kencing DAP. Tetapi masalah dia, Menteri Agama ni tiba-tiba bercakap soal apa? Keluar garis panduan. Keluar garis panduan. Saudara tahu tak kenapa asal-usul keluar garis panduan itu? DAP selepas daripada kajian yang mereka lakukan, mereka mula menyusut dan hilang undi orang bukan Melayu, khususnya Cina. DAP hilang undi orang Cina. Kerana apa? Kerana makin teruk keadaan ekonomi. Orang Cina ni mudah, susah cari makan, dia campak. Maka untuk itu, dia telah menunggang isu agama Islam. Apa peranan yang Menteri Agama buat? Menteri Agama telah lontarkan satu benda yang menggambarkan seseolah agama akan mengikat kerajaan dan membuat satu benda baru dalam kerajaan. DAP jawab, tak boleh kan. Surat khabar Cina dibakar sentimen itu. Supaya apa? Supaya orang Cina takut. Lupa persoalan ekonomi, lupa persoalan pengurusan yang teruk, maka melihat Islam sebagai ancaman. Islamifobia ini telah dibuat oleh kerajaan sendiri. Maka setelah itu berlaku, Anwar buat pengumuman DAP bahawa
tak perlu garis panduan kerana orang Islam kenal garis sendiri. Anwar Ibrahim, kau lelaki dengan perempuan pun kau tak kenal, ini pula kau nak kenal garis sendiri. Saudara yang saya hormati sekalian, Anwar Ibrahim ni, dia pergi, boleh tengok di muka buku saya, dia pergi Tok Pekong. Orang tunduk kat berhala, dia tunduk. Dia pergi kuil Sikh. Pakai logo Sikh yang pakai kain 3 segi tu kan. Dia pakai logo agama. Dia tak peduli semua benda. Dia binatang politik asal aku jadi Perdana Menteri. Saudari yang saya hormati sekalian, bila Anwar umum, DAP mula tunjuk. Tengok, itu sebab DAP kena ada dalam ini kerajaan. Orang Cina kena terus sokong DAP. Mengalihkan kegagalan menguruskan ekonomi, tipu rakyat, tunggang dan buruk dan fitnah agama Islam. Ini, saudara, Menteri Agama ni. Jangan ada orang yang, kita kena sokong Menteri Agama. Ini semua alat wayang semata-mata. Saudari yang saya hormati sekalian, lebih-lebih lagi dalam isu Raja Melayu. Saya rasa sedih. Saudara kena faham, saya orang yang mempertahankan Raja Melayu. Perikatan Nasional, PAS dan juga Bersatu, kita pertahankan Raja Melayu. Ini warisan sistem kekhalifahan Islam. Kita pertahankan. Tapi perkembangan terbaru, bila masuk dalam parlimen, ketika Tuanku berucap, menggambarkan seolah-olah kerajaan sedang mentadbir dengan ekonomi paling baik dalam sejarah Malaysia. Tak pernah, saudara, tak pernah lagi ada satu berita titah raja, akhirnya ratus ribu, puluh ribu orang gelak. Saudara, saya jujur, nak kata yang gelak tu derhaka, tak boleh sebab itu realiti. Yang derhaka ialah kerajaan Malaysia kerana membekalkan maklumat dan ucapan kepada tuanku benda yang tipu dan bohong. Dia bekalkan maklumat yang salah. Malah Hassan Karim, ahli Parlimen Pasir Gudang, bangun dalam Dewan, tunjuk kat mana antara benda yang menipu dalam perkara tersebut. Akhirnya, tuanku menjadi bahan lelucon, bahan ketawa. Saudara, saya lagi sedih. Tuanku pergi berubat ke luar negara. Kita harus mendoakan kesejahteraan. Semoga tuanku, saya siap buat posting, saya tulis balik doa syifa untuk tuanku. Tapi seluruh Malaysia pun, saudara, ada yang ketawa, malah orang bila buat posting tu, rakyat Malaysia, ni posting tuanku sakit, gering ni. Semoga Tun Mahathir baik. Semoga Sultan Kedah dipelihara Allah. Semoga Sultan Selangor dipelihara Allah. Nampak tak respon rakyat tak hormat? Sebab apa? Sebab kerajaan menyebabkan benda ini. Tapi saya nak saudara pandang lebih jauh. Apa pandang lebih jauh? Pertama, ini kerja puak-puak PAP deklarasi setapak 1967. Saya kena faham, ketika kita pisahkan tu kerana PAP menipu. Bertanding juga di Semenanjung. Tu panjanglah kisah dia. Akhirnya tuanku buang. Ada ahli parlimen PAP pun menang. Macam di Bangsa dan sebagainya. Maka mereka telah buka DAP. Dan mereka telah berkonvensyen pada tahun 1967. Deklarasi setapak. Saudara ada handphone kan? Google deklarasi setapak 1967 DAP. Saudara akan disambungkan ke laman sesawang DAP. DAP sampai sekarang tak berubah. Deklarasi setapak masih dicatat dalam laman rasmi dia. Apa dalam deklarasi setapak? Pertama, menganggap Bumiputera dan bukan Bumiputera adalah kelas masyarakat yang zalim macam dasar apartheid. Sudah tentu kerana itu mereka akan langgar raja.
Malaysia harus kekal sebagai negara sekular. Tidak ada agama patut masuk dalam pentadbiran. Ini perjuangan DAP. Dan untuk itu, dia kena langgar ranap payung negara, payung Islam, payung orang Melayu, iaitu raja-raja. Untuk langgar raja-raja Melayu, dia mesti buang kedaulatan raja. Kedaulatan raja dijamin dalam perlembagaan. Mereka dah tahu nak menang 2/3 macam mana. Tapi kalau terus cabut, orang marah. Rakyat bangun. Jadi orang Melayu kena dilatih supaya tidak hormat raja. Macam mana nak latih tak hormat raja? Meniaga dengan Sultan Kelantan, Farhaj. Kita tak tahu. Tapi sengaja Farhaj umum, saham aku sebahagian adalah Sultan Kelantan. Bukan kita umum, Farhaj umum. Ini bangsat mulut puaka, bukan 3R ke? Saudara, meniaga, bagi raja meniaga. You mobile lah apa semua. Siapa umum? Kerajaan umum. Sedangkan dalam perlembagaan tulis apa? 34/3, 34/4, raja-raja Melayu tak boleh meniaga. 34/4 menyebut dengan jelas, raja-raja Melayu tak boleh ada gaji selain daripada peruntukan kerajaan untuk memelihara institusi raja-raja. Siapa yang pecahkan ini? Mereka. Sebab apa mereka pecahkan? Untuk rakyat mula rasa resah gelisah. Sama seperti ketika rakyat susah, suruh raja puji kerajaan daripada sudut ekonomi. Akhirnya, saudara, gagasan deklarasi setapak akan dilaksanakan. Rakyat kena sedar. Ampun tuanku, beribu-ibu ampun. Raja-raja Melayu kena sedar. Bahawa lahanat PAP, puak-puak yang pegang deklarasi setapak ini sedang laksana nak ubah sejarah kita. Itulah kampung Melayu tak ada warisan. Pergi buat kampung Cina. Bak kutih. Sop babi boleh jadi makanan warisan. Mana UMNO? Diam. Mana orang wakil rakyat bukan Melayu dalam kerajaan? Diam. Sebab apa? Mementingkan perut dan benda di bawah perut semata-mata. Saudari yang semati sekalian, bab 2, saya diberi 5 minit. Bab 2, faham tak faham? Faham tak faham? Faham. Bab 3 yang terakhir. Saya cuba ringkaskan. Kita bersedih. Saudara tahu tak, di bawah Anthony Loke, menteri yang kononnya dikatakan hebat, baik, sangat bagus. Saudara tahu tak, Anthony Loke ni rekod dia betul-betul celaka. Pertama, saya bagi tahu, di bawah Anthony Loke lah, saudara, kejadian kemalangan menjadi-jadi. Dan kemalangan berlaku kerana apa? Melibatkan kenderaan komersial. Contoh di Melaka, baru ni apa? Sepah mati tu. Sebab apa? Sebab pemantauan kenderaan komersial tak betul. Mesti ada masalah. Isu pembekalan tayar celup ini ada masalah. Dahlah kau dulu AES. Lepas kau dapat kuasa, kau tambah AES. Saya ni saman boleh buat buku teks dah, saudara. Tapi soal dia apa? Tu kau tipu. Tapi ini, maka orang melihat Puspakom. Sebab apa? Dia naik, dia pegang kuasa, dia umum, dahlah bernas kau kacau, semua kau kacau bernas. Hasil dia apa? Beras tempatan hilang. Ini kau kerana ini, akhirnya benda heboh, kejadian banyak, nyawa rakyat bergelimpangan di jalan raya. Tiba-tiba dia umum, Puspakom hilang hak untuk peksa kenderaan. Sekarang ini dia bagi kepada 3 biji syarikat. Baru umum berapa ni? Saudara, 3 biji syarikat tersebut saya dengar betul-betul. Saya tak fahamlah macam mana dia menyamun ni, saudara. Dia macam tengok rakyat ni buta tuli. Sebab SPR, polis dah jadi pelacur kepada mereka. Dia umum syarikat. Yang pertama, nama syarikat tersebut ialah Wawasan Bintang Sdn Bhd.
Wawasan Bintang Sembilan Berhad ditubuhkan 13 hari bulan 6 2024. Syarikat yang baru 8 bulan nak ganti Puspakom. Syarikat tu, saudara tahu tak? Dalam dia umum, dia kata suku tahun pertama 2024, dia akan buat keputusan syarikat mana boleh ganti Puspakom. Saudara, syarikat ni ditubuhkan selepas daripada dia buat keputusan. Saudara yang semati sekalian, syarikat kedua dinamakan ialah Pakatan Petroleum Sdn Bhd. Syarikat Oil and Gas. Nama pun Pakatan Petroleum. Nama pun petroleum. Dapat apa? Inspektor. Yang ketiga, saudara, ialah sebuah syarikat nama Beriman Gold Sdn Bhd. Tengok syarikat itu, ini bukan zaman 70-an, orang tak boleh cari maklumat. Syarikat tersebut main perniagaan dia apa? Construction. Saudara, berapa banyak nyawa rakyat akan dirisikokan lagi. Lepas ini, setiap nyawa yang di atas jalan raya ini, DAP nak bunuh, saudara. Saya ulang, kalau kamu nak saman, apa? Ini siapa? Anthony Locke siapa? Setiausaha Agung DAP. Adakah benda ini sengaja dibuat? Saudari yang saya hormati sekalian, ini benda yang sangat melampau. Baru duit KWSP. Tahu duit KWSP? Semua orang ada sikit banyak dia duit KWSP ni. Saudara, dahlah BlackRock kamu jual pada Yahudi Zionis laknatullah. Kamu ambil kesempatan awal tahun jual dulu saham. RM4, RM7. Kemudian hujung itu kerana nak persuturan semula beli balik. Saham yang sama yang KWSP jual beli balik. KWSP hilang 500 juta, saudara. 500 juta. Duit siapa? Duit rakyat semua. Anwar Ibrahim nak cakap apa? Integriti. Nak cakap apa? Pejuang rasuah, pejuang melawan rasuah, apa semua. Saudari yang semati sekalian, untuk jaga 6 ekor barua lompat daripada bersatu pergi ke menyokong Anwar Ibrahim ni, saudara tahu tak berapa belanja dia, Ji? Dalam muka buku saya tulis dengan jelas, detail benda itu. Dia bayar melalui tender tanpa paper, tanpa rundik, bagi terus award, direct award. 72 kem tentera bekalan barang bermasak. 72 kem tentera, tiba-tiba ada benda ni dibagi kepada syarikat milik ahli parlimen Bukit Gantang. Tahu tak berapa harga? Selama 15 tahun. Satu hari kerajaan mengeluarkan bayaran RM366,000. Satu hari, bukan satu bulan. Satu hari. Selama 15 tahun. Itu insya-Allah 22 hari bulan, saya 21 hari bulan saya akan berada di Bukit Gantang. Saya akan leraikan semua dokumen-dokumen, termasuk dokumen yang berlabel sulit. Lepas tu tak tahulah berapa hari nak masuk dalam. Tapi soal dia kita kena buat. Dan malah dokumen sulit itu menyatakan apa? Antara orang yang berusaha menghalalkan benda itu yang terlibat dalam mesyuarat itu, minit mesyuarat itu saya akan dedahkan, ialah Azam Baki, Ketua Setiausaha Negara sekarang, dan Farhas Barua kepada Anwar Ibrahim. Saya semati sekalian, banyak lagi. Itu belum lagi anak Anwar gaji 35,000 sebulan. Nurul Izzah, pejabat di mana sekarang? Saudara, isu ekonomi, isu pentadbiran, tapi sebenarnya isu agama ni, saudara, kita tak boleh diam lagi dah. Isu ekonomi, kalau saudara rasa lantaklah, saya ni minum air putih boleh. Tak apa, fardu kifayah, orang lawan nak selamatkan negara. Tapi ni dah jadi wajib, saudara, dah jadi wajib. Pertama, saya minta bantuan semua. Tolong menjadi aktif. Satu hari sekurang-kurangnya
memainkan peranan 2-3 jam. Fikir, apa benda aku nak bantu gerakan ini. Tengok, cari maklumat, sebar. Berdakwah sekarang tidak susah seperti dulu. Tak perlu rumah ke rumah lagi dah. Boleh sampai. Pastikan saudara mara, pastikan kawan-kawan kita. Ceramah kita akan buat terus. Dan saudara setiap kali tahu ceramah, bukan saudara pergi. Jiran kena bawa, kawan kena bawa. Kan, kalau hari tu bini pula kata, bang saya tak boleh datang, bawa skandal. Jadi saudara, doakan saya insya-Allah. Esok pagi saya di mahkamah, pukul 12 saya ke Bukit Aman pula, dipanggil oleh polis. Itulah memang jadual dan rutin saya. Selain daripada kerja, cari makan saya. Kan? InsyaAllah, tapi hidup memang susah kerana kita tak nak akhirnya selepas kita putus di dunia, duduk dalam tanah, berjumpa dunia lain, kehidupan itu jauh lebih payah dan ngeri daripada sini, saudara. InsyaAllah kita saling mendoakan kesejahteraan, mendoakan negara kita. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Takbir.